Sabar je orang nak Hai, ambil. Fik. Okay, on the way. Sebab aku nak kena pergi kat kereta juga ni. Hai, Fik. Habis makan ni. Wah, dia buat joran. Wah, Alright lah. Afiq joran, Afiq. Ya. Ya, Wah. Mimi. Tepi Mimi. Aku nak tahu ni. Aduh, Panjang lagi. sakit. Kira-kira dah. Dah nak kena jarum, aku sakit dah kena jarum. Ini paling aku sayang ni. Ni kalau patah ni, Aduh, takut kau nangis aku je ni. Ni harga rebuy. Ni dah. Yang ni tak apa. Makan aku. Boleh? Okay. Kau kerja nak merekod orang. Bahaya. Kalau ikutkan Aiman suruh aku minta. Hari ni kita orang nak pergi. Minta apa? Cepat. Minta duduk dengan tukar unit duduk dengan kau lah. Lepas tu, dia yang nak, Aiman yang nak sebenarnya. Oh, tahu. Pamungkas. Kau pernah makan pamungkas? Tak. Dia yang orang makan otak tau. Yang isi dekat otak tau. Pamungkas tu. Cuba kau sependapat pamungkas. Nanti kau akan jumpa apa pamungkas tu. Aku betul jalan di mana. Tu. Slow lah, Kak. Dia dah nampak pantai dah tu. Dia boleh bulat takkan kita tunggu. Lah, takkan nak buat bodoh. Ya. Tak nak masak nasi masalahnya ni. Assalamualaikum. Wah, sedapnya. Masya, heaven lah. Heaven. Guys. Ada air kopi Wanda lagi. Bagusnya dia. Jual ke bagi? Jadi pakai yang macam gitu. Biar aku pakai gula perang je Syah dia kata. Gula perang. Tahu kau meninggalkanku. Dengar tak sampai sana? Lanjut pilih lagu. Pilih lagu dulu. Kalau speaker ni tadi dengar sampai depan tu je. Sampai depan tandas tu je. Tak ingat diri bosku. Tak, kau kena peluk, kau kena sambung peluk kat sana lah. Kena disconnect. Ya. Tapi takut. Aku ikat air tu. Apa sikat dia kat sini? Top. Cari kamu Acil. Dia kan nak diri kan apa Tak ada. Kau dalam kereta tadi kau bukan main lagi kau ukit aku Kau jangan lupa Fik, jasa aku Fik. Takutnya sampai mati lah. Biar. Dia betul tak semua orang sanggup menghadapi apa kejadian di atas bas.
Cerita sikit. Trauma weh, boleh trauma. Tapi kan maksudnya Anu nampak betapa sayangnya Bibi pada Abi. Tapi kau nanti pergi daripada Hana ke Sapa, kau minta dua-dua kaki bawah kan? Ada satu kali tu kau kena duduk belakang sekali. Sudah. Kegigihan. Wah, boleh ni. Dah ke ni? Sedap lah. Betul lah tekan angle. Member dah baring lah. Wajar. Aku tengah menyejukkan badan. Jealous aku semua gitu. Tapi kau dah gemuk. Ha? Kau dah gemuk. Masa bila aku gemuk? Aku tak gemuk. Kau makan. Ayam pun kau makan 3 ekor tadi. Mana ada ni? Doa kau ni. Siapa nyanyi tu? Bersama kita bagai hujan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercinta. Ku petik bintang untuk kau simpan. Kejap pun. Malam dah kita ada ayam, ada kambing, ada lembu. Ini kan cheat day hari ni. Sangat sangat tadi. Ini bukan cini dia benda. Jangan langkah dorang. Dua, tiga. Orang tengah kemas kat dalam. Kat dalam dah kemas saya buat. Tak apa, ayam sebelah sini. Udang Anum susun yang dekat tu tadi, sosis. Anon nak pergi hiking ke? Semua tu dah masak tu. Dah. Jom Fit. Kau makan. Kau masih habis. Okay. Happy birthday Kak. Terima kasih. Moga Kak happy-happy je. Lagi. Lagi apa Kak? Okey. Semoga saya semua orang Ya. cantik selalu. Cantik selalu. Ya. Ni boleh lah. Betul lah. Ciao.
Kita orang semua kuning hari ni kecuali birthday girl. Buat birthday girl tak tahu pun kita buat birthday dia. Weh, sumpah kita korang ni. Aku berpeluh-peluh. Kenapa buat? Berpeluh-peluh weh. Nak settlekan program ni. Ya, jadi. Ha, bangsa berpeluh. Yang ni, guna yang ni. Pindah ke yang ni. Kredit juga dekat dia. Jangan dia bagi dia makan. Ni lagu tu bunyi lagi. Dah, yang ni pun. Dia kena tinggi. Sekejap, set mata dulu. Tak nampak. Wah. Happy birthday kak. Terima kasih. Moga kakak happy-happy je. Lagi apa kak? Okey. Semoga sayang semua orang. Ya. Semoga cantik selalu. Cantik selalu. Ya. Ha, ni boleh lah. Betul lah. Ciao. Kita orang semua kuning hari ni kecuali birthday girl. Buat birthday girl tak tahu pun kita buat birthday dia. Weh, sumpah kita korang ni. Aku berpeluh-peluh. Kenapa buat? Berpeluh-peluh weh. Ha. Nak settlekan program ni. Ya, jadi. Ha, bangsa berpeluh. Yang ni, guna yang ni. Pindah ke yang ni. Wan. Busynya Wan. Wan kena salam kat Wan. Dah apa kak? Ha? Dah apa? Dah apa? Okey. Dah apa kau nak main kek ke? Kak tanya kak. Kau nak main kek ke? Okey, Kak Wan pergi mandi dulu. Kak Wan mandi dulu, okey? Dia buat macam ada satu. Apa benda? Tempat mandi. Itulah pasal gegang pula aku si Mimi. Afi nak guna hair dryer tapi aku dah sorok. Sebab aku nak jimat elektrik. Dia kata nak jimat elektrik. Ah. Aircon pun mahal sebenarnya costing Geng. Geng. Maju ni. Zaman Tori dengan Cikia.